Tengah-tengah Aisyah duduk menyembang balong. Tiba-tiba isteri itu kata, wahai Ummul Mukminin, saya minta izin sekejap untuk mempersiapkan diri saya. Nak sambut suami saya ni baru nak balik daripada kerja ni. Dia nak balik daripada kerja, saya nak siap, nak sambut dia. Aisyah kata silakan. Aisyah tengok. Dia pergi tukar baju apa semua maklum. Dia mai dalam 3 keadaan menanti suami dia. Yang pertama, ayak di tangan. Yang kedua, rotan di tangan. Yang ketiga, dia tarik baju dia itu sehingga mendedahkan betih dia itu. Aisyah tanya kat dia, awak yang buat 3 benda ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan ruang dan peluang, masa dan kesempatan kepada saya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita hadir, untuk sama-sama kita berada, untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan keberadaan kita semua mendapat rahmat, keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kita nak sambung bacaan kitab kita tuan-tuan pada muka surat 97 kitab saya. Kita nak sambung lagi di antara dosa besar yang menjadikan perempuan menderhakai suaminya. Kita nak sambung tentang perbahasan kita, iaitu di antara dosa besar yang menjadikan seorang isteri itu menderhakai suami dia. Kadang-kadang seseorang isteri menjadi derhaka kepada suami dalam keadaan dia sedang. Dia tahu, kata dia ni buat satu benda yang benda tu akan menyebabkan dia tergolong dalam golongan isteri yang derhaka kepada suami. Dia sedang. Dan kadang-kadang dia tak sedar. Ini kita nak baca. Kita baca dah. Itu nombor 1.
Dia ni isteri yang termenjadi, saya gunakan istilah termenjadi derhaka ni. Yang pertamanya sebab apa dia? Sebab dia tak berapa nak layan suami dia. Dia menegah suami dia daripada mengambil kesukaan pada diri dia. Boleh faham kot lagu tu? Dia tak bagi suami dia sentuh kat badan dia. Nak sentuh tang tu tak boleh, nak sentuh tang ni tak boleh. Saya berlapik lagu tu, tuan-tuan boleh faham, maklum boleh faham. Yang kedua, keluar daripada rumah tanpa keizinan suami. Kecuali kita bahas dah dulu ni. Kalau isteri ni nak main mengaji, suami itu tak boleh mengajar, dia bodoh, dia nak suruh bini dia bodoh macam dia. Bini itu keluar, tak ada masalah. Bini itu tak berdosa, hak bodoh laki dia. Maklum tak? Main mengaji maklum oi. Bukan pergi shopping komplek. Dia main mengaji. Suami dia tak bagi main mengaji, terutamanya bab-bab fardu ain. Nak main mengaji bab fiqh, bab tauhid. Ada pun kelas menjahit tu maklum, dia tak bagi, tak payah duk pi. Ni nak pergi mana ni? Laki tanya bini. Nak pergi kelas menjahit abang. Saya duduk rumah. Bini keluar, dosa. Sebab kelas menjahit tu lain. Nak kelas memasak lain. Kelas menggubah bunga tu lain. Dia tak termasuk. Hari ini kita nak tengok nombor 3, nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ia enggan berpindah bersama suami dia. Suami dia ajak, dia tak mau pergi. Jom, dia kata, abang nak kena pindah ni. Sebab tani dah. Lainlah kalau isteri itu dia bekerja, tu cerita lain. Suami dia kena pindah, pergi kerja tempat lain. Dia pun kerja, tak ikat dengan kerja. Lain. Ni saja-saja. Laki dia kata, jomlah kita pindah, pergi duduk di belah Kedah, no, duduk belah Charlo, no. Abang pergi, abang. Saya tak pergi lah kot, no, abang pergi lah. Dah abang nak pergi. Yang tu tak boleh maklum. Dia ajak, kena ikut. Yang keempat, ia menyelak pintu ketika suami hendak masuk kepada dia. Dia bukan dekat selak pintu. Bini maklum bersagang kaki dia tambah. Tak boleh maklum. Isteri ni tak boleh. Suami nak masuk, faham kot maklum tak? Selak pintu nak ulah lebih-lebih ni pun tak boleh maklum. Kamera pun sama banyak dengan sidang media Donald Trump. Mau saya ulah lebih, bahaya maklum. Kelima, ia meminta cerai. Dok minta suami dia supaya ceraikan dia. Atas alasan-alasan yang tidak boleh diterima pakai. Atas alasan-alasan yang tidak munasabah. Abang, ya, saya nak sembang, nak bercakap, nak berbincang sikit dengan abang ni. Ada apa? Saya nak minta abang ceraikan saya. Pasal apa? Saja cemuih kat abang. Saya cemuih kat abang. Laki dia kata, hang ni pasal apa? Tak mana pula yang abang ni tak kena? Tak mana yang abang abaikan tanggungjawab? Tak ada. Abang memang tak abai tanggungjawab. Saya tak kata pun abang abai tanggungjawab abang. Tak ada. Cuma saya cemuih. Hang cemuih pasal apa? Memang. Saya kalau abang nak tahu 3 kali dah janda abang. Nikah yang pertama, nikah cemuih. Saya suruh dia cerai. Hak nombor 2 abang itu cemuih. Hak nombor 2 tu lagi kasar abang. Cerai waktu Covid. Cemuih. Dia duduk dalam rumah, tak keluar mana, cerai. Cemuih. Hak nombor 3 itu menikah 4 hari, cemuih. Cerai. Ni abang pula. Abang kira lama saya berkahwin dengan abang 3 tahun. Tak boleh maklum oi. Lainlah kalau suami maklum ni dia tak mampu nak menjalankan tanggungjawab. Dia tak mampu nak menjalankan tanggungjawab. Tu cerita lain. Duduk di rumah, bini pula Sarah dia terbalik. Bini ni apa semua, dia malas. Ada jenis malas kerja. Sembang pandai, kerja malas. Bersembang kau
boleh ke dia? Kok tu, kok ni, kok no, kok ni, boleh ke dia? Tapi bab nak melaksanakan tanggungjawab, dia tak mampu. Maklum tak? Sampai apa pun tak ada. Maklum sorak dekat tangan tu. Dulu berat lah juga. Maklum tangan nak angkat gelang mah. Lah haram apa pun tak ada. Dulu berjalan pun bongkok. Ingatkan selip di? Tak. Rantai. Lah rantai pun tak ada. Dulu maklum jalan main masjid bongkok lagu tu. Sebab huruf C tau. Dia kata, hai selip di kah kat dia? Tak. Ni dia kata, ni selak telekung. Nampak tu dia rantai. Serupa tali orang duk tamat roro kat Kuala Perlis tau. Takat-takat nikah dengan Bang ni haram apa pun. Lepas sorat pi hantar asrama, lepas sorat pi hantar asrama, lepas sorat hantar asrama, apa tak ada. Bini dia mai dekat pejabat agama kata, saya tak ada apa dah ustaz, tinggal Allah dan Rasul dia. Gagah dia tak jual saya je ustaz oi. Ustaz tu pejabat agama kata, awak dia biasa jual dah. Biasa dah, tapi orang tak kelapak kat saya masa tu. Kalau kelapak orang dia jual dah. Dia maklum pun minta cerai. Hak tu adalah tujuan ataupun adalah sebab. Ni saja-saja. Ni saja-saja tuan-tuan ni. Saja-saja. Sebab apa? Yang lagi celakanya Pak Long, sebab bini dia berkenan ke orang lain. Cerai lah bang, saya ingat jodoh di antara kita tak ada dah. Saya pun dah tak ada hati dah dekat abang. Saya tengok abang pun saya dah tak suka. Dan untuk pengetahuan abang, saya pun dah ada boyfriend saya yang terbaru. Jadi saya nak minta cerai kat abang. Jangan Mak Long jangan. Mak Long tak? Jangan. Yang ke-6, ia bermasam muka sesudah bersihnya daripada haid dan nifas. Mak Long holiday, Pak Long ni Allah menderita. Antua ni pun Mak Long oi. Road tax hidup cuma insurans yang nombor 3. Faham kot Pak Long? Road tax hidup. Bukan duk kena api, duk masuk cek dengan Puspakom. Road tax hidup. Cuma insurans yang nombor 3 Pak Long nak. Insurans yang nombor 3. Kaitan lama. Insurans pun tak mahu dah. Nak pergi kelas satu Pak Long Pak Long ni lebih kurang tu Proton Saga Mekmar tu lah. Nak beli insurans nombor 1 pun pejabat insurans tak mau jual. Boh nombor 3 bagi ada boleh bayar rotek ya. Mak Long pula lepas sihat habis bersih, dia buat muka cengih pula. Dosa Mak Long dosa. Melaki dia kata ni hang bagi selesai lu, lepas tu hang nak buat cengih pun buat Lelaki dia kata tu, lah ni bagi selesai tu tanggungjawab aku. Lepas tu anda buat muka cengih yang buat. Tak mau. Tak tahu pasal apa. Dia buat muka cengih, tak ada sebab. Mak Long jaga, Mak Long nak jaga. Saya tak mau nak ulas panjang-panjang. Mak Long roti pada saya, Pak Long roti pada saya. Pak Long dengan Mak Long nikah lagi lama pada saya. Saya baru 12 tahun. Mak Long berapa? Tidak lap nikah sama dengan umur saya. Ada itu saya duk mengajak bab kitab Muhimmah. Mak Long tu saya tanya, Mak Long nikah umur apa ni tahun bila? Dia kata Mak Long nikah tahun 87. Tu dia Mak Long saya tabik mai berumur saya lah ni tahun 90 baru tabik mai. Dia menikah saya tak tabik lagi. Patut dia bab ni Mak Long kena mai mengajak, saya kena duduk tahun tu. Saya cerita sekali mbah tu. Kai kuat atas sudah dah Mak Long lagi faham dah saya. Tambah Pak Long bab lagu ni lagi cekap. Dia tak? Lagi cekap. Batu wasah kasak, batu wasah lembut, batu wasah halus. Mua Pak Long roti. Cek kencing mulut-mulut dalam ketuk selipar lah. Mau tengok kesemang batu wasah ni tak sanggup. Pak Long nak. Duk sembang. Habis mayang Insya orang nak tutup pintu pun tak boleh. Dia duk ajak kawan tu cara senaman. Ni mai aku nak ajak ni cara senaman orang jantan ni. Tarik kaki masuk belah kiri, satu lagi lurus. Tarik. Kita orang jantan ni kena jaga. Ni hantar dak batu pengasah. Hak kasar, hak halus apa kawan ni pun tuntut tak sangka lah. Cek Pak Long tu pun duk kencing pun.
haram minyak kencing tak masuk dalam mangkuk jamban, duk kira duk meleleh masukkan kasut selipar ya. Haduk ajak andaman tu pun. Tak, bukan orang lain nak Qaryah Ibadur Rahman ni daripada abang kan. Sekian dimaklumkan. Nombor 7. Maklum menggelak Dan beberapa perkara lagi yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh. Ni di antara dia kata dia habaq sikit ya. Banyak lagi yang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab fiqh. Akibat melakukan perbuatan menderhakai suami. Ni dia habaq pula. Siapa yang derhaka kepada suami ni akibat dia kata. Maka apabila seseorang perempuan melakukan mana-mana perbuatan yang menderhakai yang tersebut itu walaupun sekejap jua. Siapa yang buat apa yang dia habaq dasar ni walaupun tak lama, dia buat seketika ya, sekejapnya, nescaya tiadalah wajib ke atas suaminya memberi nafkah kepadanya pada hari itu. Kalau bini dia buat perangai yang menderhakai suami, suami ni tak wajib bagi nafkah pada hari itu. Dengar tu Pak Long. Nak bagi nafkah macam mana isteri tu derhaka kepada suami? Tak ada bagi Pak Long. Mau lagu tu tak dia buat kerak pun tak apa, jimat duit sikit. Ada pula lelaki kata tu. Mau dia buat kerak pun tak apa, tak jimat sikit dia kata. Nafkah kena bagi Pak Long. Wajib Pak Long nak. Bak bini kita kerja tu cerita lain. Tak Ustaz, saya mau tak bagi kat dia pun Ustaz. Dia tak susah, dia ada kerja. Pak Long, jangan kira lagu tu. Hukum bukan kata lagu tu tanggungjawab suami Pak Long. Tanggungjawab suami yang tu kena bagi nafkah. Ni ada suami bila isteri dia sakit, dia tak bawa isteri dia pergi ambil ubat. Alasan dia apa dia? Dia bawa isteri dia pergi ambil ubat. Lepas tu bab nak bayar ubat tu dekat klinik, kat hospital tu, dia tak bayar. Alasan dia apa dia? Bini dia buat kerja ada duit. Tu cerita lain. Tu duit dia. Cerita tu duit bini. Sebagai suami wajib tu perubatan isteri wajib. Tak Ustaz, gaji dia besar pada saya Ustaz, mampu ya. Hang nikah apa? Hang nikah apa? Dia belum. Tak Ustaz, bukan kira lagu tu. Saya ni Ustaz, tak hang nikah apa? Dah Ustaz jangan duk cakap lagu tu. Ustaz tak faham keadaan saya. Hang faham keadaan agama. Kedekut. Dia yang maklum. Laki maklum lebih korang tak? Jangan jawab. Jaga water face. Laki, ayak muka. Ni saya nak pesan. Kalau rasa tak boleh nak jalan tanggungjawab, tak boleh nak laksana tanggungjawab, tak payah nikah. Tak payah duk tambah dosa. Tak payah. Hang duduk belah kucing tu senang. Bini batuk ni, rengkung ni, duduk kat lidah dah nak terkeluar. Kok dia nak bawa pergi ambil ubat. Dia kata saya tak apa. Saya beli dah itu ubat kat dia tak, kat farmasi ya. Oh beli dah. Bini pun habaq beli pun duit saya Ustaz. Ya Rabbi, apalah punya benak lelaki hang ni. Bini beduk ketak atas katil tu. Kut nak bawa pergi klinik cek. Dia duk kira jumpa Tok Bomo ambil air sejuk. Pasal apa? Murah. Dah ni saya pergi ambil dah. Tu dekat Kak Kia Tok Bomo. Awak pasal apa ni? Bini demam. Pilah bawa pergi klinik. Abang oi. Tak apa tak, dia ambil dah ubat. Kak Kia tu pun jampi dah. Dia bagi dah sirih pinang ni. Saya kena balik semua. Ambil kat siapa? Kak Kia. Dia pergi ambil ubat kat Bomo tu. Bomo tu pun duk ketak tengah duk jampi ayak tu. Bomo tu pun. Balik mai duk pepak pinang buih puang lu dah. Pepak pinang buih puang lu dah. Kih apa dia?
kes kedekut. Tak boleh Pak Long no. Saya nak pesan lagu ni lah Pak Long. Pak Long, ni kita nak baca kitab ni lagi banyak dia nak cerita Pak Long. Pesan dekat anak-anak muda, Pak Long dan Mak Long dah terkahwin dah. Terkahwin dah. Saya guna istilah terkahwin dah. Nak buat lagu nak gostam tak dia dah. Dah jadi bini orang, lelaki orang dah. Hak yang baru-baru nak menikah tu, kalau tak mampu nak laksana tanggungjawab, tak hidup nikah lah. Kalau tak mampu nak laksana tanggungjawab, tak hidup nikah lah. No. Saya hidup pesan. Kalau tak mampu nak laksana tanggungjawab, saya duit ada tak? Duit cerita lain. Duit cerita lain. Nak nikah ni persiapan yang paling utama ni ilmu. Duit kadang-kadang ada, tapi jadi suami yang kedekut. Saya tak faham lah suami yang kedekut ni. Saya tak faham sungguh-sungguh. Tu bini hang kot. Bak barang kemas tu tak beli, tu cerita lain. Cerita lain. Saya ni menikah dengan dia Ustaz 15 tahun tak ada barang kemas apa pun dia beli. Dia tak beli barang kemas agak. Tak. Makan? Makan cukup ah. Pakai cukup ah. Sakit demam dia bayar. Tu memang dia bayar lah. Saya pun tak kata. Diam sudah. Barang kemas tu cari duit sendiri. Maklum. Tak, saya tak kerja apa Ustaz Allah, maklum pegang handphone teratikam tengok ekor tu kok kena. Boleh maklum? Boleh Ustaz? Haram. Kau juga maklum. Dah kalut sangat nak pakai barang kemas. Suami tak beli, tak apa itu. Dia sedia tak tempat tinggal? Sedia. Tempat tinggal yang selesa dia sedia tak? Sedia Ustaz. Alhamdulillah. Dia sedia tak makan kat maklum? Sehari 3 kali. Lebih Ustaz, lebih. Makan ni sampai muntah. Pakaian maklum dia beli tak? Maklum pakaian maklum dia beli. Beli pula bukan pakaian saja Pak Long, pakaian yang menepati syariat. Bukan takat beli baju. Dia beli baju yang menepati syariat. Ada suami beli baju tapi tak ikut syariat. Ketat tak sangka bini dia pakai. Hak tu berdosa. Balik pesan dekat anak-anak maklum nak. Kita mengaji ni maklum tak apa dah, elok dah. Ni cara pakai ni pun elok dah maklum oi. Tutup aurat elok-elok. Ni pakai ya Allah. Hantu elok sikit pakai. Kan kita ada tengok cerita Melayu hantu semua pakai baju bah putih. Elok tutup aurat hantu tu. Hak dia buka kepala ya maklum oi. Ni anak maklum pakai ya Allah. Ish. Yang maklum ni duk main mengaji ni, yang Pak Long duk main mengaji. Anak ya Rab. Pakai. Jumpa dekat RNR. Kita nak main mengajak. Tengok-tengok. Allah. Oi. Cek-cek duk mana kepala batas. Dia bagi tak makan? Dia bagi tak pakai? Dia sedia tak tempat tinggal? Sedia Ustaz. Cuma kekurangan suami saya. Baru ni saya nak tukar iPhone. Dia tak mau belanja. Saya nak beli barang kemas. Ustaz, lemah harga turun Ustaz. Dia tak mau. Maklum, tu cerita lain. Tanggungjawab dia laksana bagi elok. Tapi kalau isteri derhaka, hari itu suami dia tak wajib nak bagi nafkah kat dia. Faham elok balon nak? Faham elok. Dan juga tiada wajib memberikan pakaian pada ketika itu. Hari dia derhaka tu pakaian kalau kita tak beli pun tak berdosa. Dan tiada wajib mendatangi gilirannya. Kalau kita ni jenis menikah ramai. Bukan kita, Pak Long. Saya tarik balik ajazat Pak Long. Hak kita tu saya tarik balik tak jadi. Mau Pak Long, Mak Long. Senyum sikit Mak Long. Awak dia buat muka petok lagu tu. Senyum sikit Mak Long. Tua-tua ni kena senyum banyak. Mak Long tahu tak? Baru berseri. Ni dah lah tua muka petok lagu tu pula. Lagi cepat tua lah. Senyum. Dah Ustaz.
Nak buat lagu mana Mak Long? Saya baca kitab hari ni dia kena hentam Mak Long. Nak buat lagu mana? Jangan nak marah kat saya. Nak buat lagu mana Mak Long? Tajuk hari ni kena kata kat bini. Saya kata, saya pula yang menurut perintah. Pak Long pun jangan duduk tenang. Habis hak bini dia nak tutup lelaki pula ni. Kitab ni tunggu Zat. Pak Long pun nak buat relax lagu tu. Sabar Zat Mak Long. Senyum ni nak buat muka petak lagu tu. Mak Long ni bukan tak lawa, tapi dia buat muka cengih lagu tu. Orang saya tengok. Ni kita cerita ni Mak Long oi. Allah. Mak Long bukan malaikat. Nak betulkan semua ambil tak salah. Betul tak Mak Long? Mak Long orang. Mak Long ada hati dan perasaan. Bukan Mak Long pakai ketua batu dalam badan tu. Ada hari Mak Long okey. Ada hari Mak Long pun kena-kena. Mak Long bukan tiang telefon. Betul yang tak bengkok. Betul tak Mak Long? Mak Long pun lagu Mak Long lah. Ada hari betul, ada hari tak betul. Macam Mak Long main mengaji dah. Sat jaga, sat lena lagu tu lah. Mak Long pun sat betul, sat tak betul. Bukan kata Mak Long, saya pun sama. Ada hari saya betul, ada hari saya tak betul. Saya pun orang bukan tiang telefon. Nak buat lagu mana Mak Long, jangan buat muka cengih lagu tu. Bila buat muka cengih, saya tahu hak saya ada kata tu kat Mak Long. Cuba Mak Long relax. Senyum lagu tu. Senyum Mak Long. Yang buat muka cengih tu. Saya bukan nak takut. Bini saya buat muka cengih pun saya tak heran sama Mak Long. Kalaulah Pak Long ni menikah ramai. Pak Long nak sembang pi lah Pak Long. Mau tak berani buat pun kita sembang pi lah. Nampak kita kemas. Mau tengok ke batu cincin tu. Nak bai'ah sekat kepala batas kan. Saya jumpa itu, mau tengok ke batu cincin dengan misal tu. Kata hak ni bini tobat tak berani, balik-balik rumah bini suruh basuh baju. Ni dia duk basuh. Ada juga Pak Long mai sembang di kedai kopi kemas. Dia kata tak sat bini aku suruh aku basuh baju. Aku tak nak biak Dia kata hang buat macam mana? Aku tempit dia suruh aku. Dia suruh hang basuh baju. Tak kurang ajar. Betul hang buat apa? Aku tempit. Hang tempit hang kata apa? Sabun mana? Basuh juga ala cerita dia. Tang tempit tu kemas. Ingat tempit tu bini dia lari. Dia tanya sabun duk tak mana? Makna dia basuh juga lari tu. Mau tengok ke batu cincin. Saya itu di rumah saya. Sajalah pagi tu saya duk sapu sampah luar rumah. Dia sapu sampah luar rumah. Budak mana dia lalu dia tahu rumah saya. Dia buat video dengan telefon dia. Saya main dunia Aita Wira. Lintas nampak saya duduk sapu sampah. Mula dia kata, ni kita ada di hutan Palas. Ni sekolah Hutan Uzang. Ni rumah dia. Nampak dia tengah sapu sampah. Dia tengah sapu sampah. Tak kurang ajar belum. Mujur tak viral. Lepas tu saya tak pegang dah menyapu. Saya beli blower tu terus. Duk tang pintu tu buka. Sampah lari. Kita Pak Long. Bukan apa. Sebab orang tengok motang meja kuliah tu kang kan. Duk abang kata bini saya pun saya tak heran. Balik rumah kena sapu sampah Pak Long. Boleh jatuh ayak muka. Malu 7 keturunan. Pak Long. Sambung balik. Kalaulah Pak Long ni menikah ramai. Kalau. Tapi kau tengok cara muka tu tak lepas. Tiba-tiba hari tu kena giliak bini nombor 1, bini tua. Balik-balik bini dia buat perangai. Dia tak mau taat kat kita. Tarik muka duk buat cengek. Tu dia kata apa dia? Dalam kitab ni kata, tiada wajib mendatangi gilirannya. Lah, balik rumah tu. Pasal apa? Hang tak taat kat aku. Tapi satu lah Pak Long, satu saya nak bak. Isteri ni nak taat tak taat pun, kita ni pun kena jadi suami yang soleh lah Pak Long. Mau laki pun gelong. Kalau kita ni bengkok, lagu mana bayang kita nak betul? Isteri ni dia nak jadi lagu mana? Ni dia. Sebab tu orang tua-tua kata, bini ni adalah bayang kepada suami. Pak Long jangan duk main duk jengkai dia apa. Hang ni tak taat, hang ni derhaka, hang ni
bukan isteri salihah. Tanya balik kita. Kita suami salih tak? Isteri salihah adalah, kita kata, aset suami yang salih. Isteri yang salihah adalah jelmaan, bayang-bayang daripada suami yang salih. Kalau suami pun, minta maaf Pak Lona, mangkak punya geng, lagu mana nak bagi bini elok? Ha Pak Long? Pokok daya ni kalau tak elok, buah tak elok Pak Long. Kalau suami pun mangkak, perangai pun lagu tak guna, macam mana isteri nak jadi elok? Setuju tak Maklum? Ha tu baru senyum bila kita kata kat orang lelaki, mampu lagu tu. Larat setiap bulan nak tutup buat lelaki ni Maklum. Maklum jangan ada buat Maklum mai boleh lepas tolong bawa. Mau saya duk hentam dia kuat, lepas tak mai Maklum pun tak sampai. Balik betul kita Maklum. Kita sebelum nak kata kat bini, tengok kita dululah. Serupa anak. Nak kata anak ni tak guna, cuba tengok kita lagu-lagu mana. Saya tak tahu Ustaz, anak saya ni cukup tak guna. Baik-baik saya menatang benda-benda dia. Siapa abang? Dah tak guna. Abang pun elok sangat ke? Macam mana kita nak anak kita respect kat kita kalau kita pun mangkang? Macam mana kita nak orang respect kat kita kalau kita pun tak betul? Sama lah dengan isteri kita. Macam mana kita nak suruh dia tabik kat kita kalau kita pun tak betul? Mayang bang pun haram tak jaga. Allah Ustaz, dia duk kata saya tak betul. Dia tu betul sangat mampu Pak Long. Mau dia buka hak kita, dia nak jawab. Belum mereka buka, lebih baik kita ngaduk kacau mereka. Bini kita ni Pak Long, dia serba CCTV yo. Tarikh, masa, lokasi, semua dia catat. Bini kita ni. Tak percaya, cuba berkeling dengan dia. Dia ungkit satu pun tak jatuh. Dia boleh cerita hak tahun 2004 tu. Abang ingat lagi tak tahun 2004 pukul 11.38 di Lahak Kepak. Abang kata dekat saya waktu tu bodoh 3 kali. Bodoh. Tu dia 2004 tu. Saya tahu Maklum bab bini saya pencatat masa. Dia boleh ingat. Saya kalau lupa apa, saya tanya dia. Itu kita pergi tanah. Dia habak habis. Oh. Saya kata ingat semua no. Dia kata, buat pasal cik, nikah lain ku naik mahkamah syariah, aku cerita satu-satu. Dia kata. Sebab tu saya kata, saya tarik balik belum. Sebab tu saya paling saya sayang dengan bini saya. Sebab tu saya tak boleh ceramah depan dia Pak Long. Sebab saya tengok muka dia, ilham hilang. Mula-mula ilham bersama dengan saya. Saya ceramah tengok muka dia, ilham lari, masalah mai. Sebab apa? Sebab dia tahu saya lagu mana di rumah. Sebab tu saya di rumah saya ada undang-undang akta komunikasi di rumah saya. Saya pesan kat anak saya, TV ni hang nak tengok benda tambah, hang tengok, jangan buka ceramah pak hang. Haram. Akta komunikasi dalam rumah. Mau hang buka juga, kesalahan tu di bawah seksyen 3/2 buh tengah belakang. Dia kata ni dia. Hukuman dia. Tak boleh, hanya dengan duk buka ceramah pak hang. Hang nak dengar ceramah pak orang lain. Pak hang jangan, hang dengar pak orang lain. Sebab apa? Sagi bini saya dia kata macam-macam. Tapi dia buka juga kita budak tu. Hari tu saya duduk tengah mayang asar. Duduk rakaat kedua, rakaat ketiga tu. Dia pergi petik ceramah kita. Ceramah pula tajuk solat tahajud. Pak Long, dah kita baca kitab, ulah bangun tuan-tuan, tahajud ni kekuatan kita. Tak boleh bangun kerak, bangun lama-lama sekali. Bini saya duduk dekat dapur. Dia kata lagu tu lah. Rakaat terlupa terus. Aku ni 2 ke 3 dah. Sebab tu saya pergi ceramah. Saya tak nak bawa bini saya. Ada lu sekali saya bawa ceramah di jabatan apa. Tak buatlah auditorium. Saya tinggal dia lah kereta. Saya tanya dia nak turun tak? Dia kata tak turun kot, duduk lah kereta. Dia kata, nah, elok.
Hang tak turun ni satu rahmat. Kata, senang aku nak ceramah. Puak pejabat tu celah mana tadi lepas hantar geng wanita tu pergi ambil dia awak naik atas auditorium. Saya tak tahu. Ceramah kita pun kedegang. Dia duduk ujung tu. Kita tak perasan. Beralih nampak dia. Dia buat angkat kening 3 kali lah. Buat aku tu hilang tu ilham belum. Hilang tu ilham. Buat pasal dengan bini kita belum. Tiap belum. Maklong ni serba ketua batu. Tengok ke semua, nampak ke semua. Tapi maklong buat diam ya. Maklong ni serba ketua batu. Hang berkelain dia. Berkelain tu dia buka. Hang jenuh tepi. Sebelum dia buka, jangan duk pergi cuit dia belum. Biar pergi ke dia. Macam saya, biar pergi ke dia. Ni kata orang perempuan, kita tak payah duk tengoklah kekurangan mereka. Tengok kelebihan maklum. Dengan pasangan ni kita tengok kelebihan. Tak payahlah tengok kekurangan. Kekurangan ni semua ada. Kita tengok kepada kelebihan. Bahkan suaminya menghukumkannya dengan meninggalkan tempat tidurnya sehingga ia berhenti daripada menderhakai dan kembali patuh dan taat kepada suami dia. Suami boleh palau tempat tidur dia. Suami boleh tak boleh tidur dengan dia, tak apa. Sebab apa? Sebab tak wajib dah. Sebab isteri itu dia tak jadi isteri yang taat dah. Dia derhaka kepada suami dia. Palau tempat tidur. Tok Syekh kita kata. Sampai bila? Sampai dia berhenti daripada buat benda-benda yang tak elok tu. Dia tinggal perangai dia tak apa elok tu. Dia kembali bertaubat dan dia kembali kepada perangai yang elok. Walaupun sampai beberapa tahun sekalipun tak wajib balik. Kalau dia buat perangai itu lama-lama lah tak wajib balik. Itu Syekh kita kata. Dan perempuan yang menderhakai itu dilaknati oleh para malaikat yang senantiasa berbakti, yang tidak pernah derhaka kepada Allah walaupun sekelip mata. Malaikat ni dia tak pernah derhaka kepada Allah walaupun sekelip mata. Sekelip tu lagu nak dah. Pap. Tu sekelip mata. Malaikat yang tak pernah derhaka kepada Allah ni akan melaknati isteri yang tidak taat kepada suami dia. Saya doakan Mak Long dan saya doakan kepada Pak Long dan saya Mak Long ni menjadi isteri yang salihah. Bini-bini Pak Long di rumah dan isteri saya menjadi isteri yang salihah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan perempuan itu akan diseksa oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, iaitu neraka. Besarnya tanggungjawab dan hak suami terhadap isterinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah isteri Nabi, dia pesan dekat wanita pada dia. Wahai wanita sekalian, sekiranya kamu mengetahui semuanya dengan segala hak suami ke atas kamu sekalian, nescaya kamu sekalian menjadi perempuan yang menyapu debu yang ada pada 2 kaki suaminya itu dengan mukanya. Itu dia. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia kata pada dia, maklum, kalaulah maklum, kalaulah bini-bini ni tahu apa? Tahu kata sekalian hak tu lagu mana kata suami dia, nescaya kaki suami yang berdebu itu akan disapu oleh isteri dia menggunakan apa dia? Menggunakan muka, bukan menggunakan tangan, menggunakan muka. Kalau depa tahu. Masalah dia tak tahu. Tu yang dia buat cerai. Maklum, saya biasa cerita kan maklum hari tu ni. Tapi saya tahu maklum lupa. Maklum tak ingat. Sebab apa? Sebab banyak ingat benda nak kena ingat. Tiap-tiap malam mai ustaz ni kata ni ingat nah makcik nah. Nah ibu-ibu nah ni saya nak pesan ni kena ingat nah. Malam ni pun kena ingat. Mai malam esok ustaz esok pula ingat ni maklum saya nak bagi tahu. Ingat pula dah. Larat dah kali maklum pun ambil keputusan daripada duk beban kepala aku biar aku tak ada duk ingat apa. Nah. Ni saya peringat balik maklum cerita. Bagaimana Nabi SAW pesan kepada Sayyidatina Aisyah. Manti azan kata weh? Manti azan. Aisyah.
Nabi pesan kepada Sayyidatina Aisyah, suruh pergi ke satu rumah, tengok wanita isi syurga. Nabi kata kepada Aisyah, pergi tengok tu wanita tu, dia termasuk dalam ahli syurga tu. Pergi tengok apa yang dia buat. Aisyah pun pergi tengok. Aisyah pun tengok. Awak Ustaz, Aisyah pergi tengok pasal dia bukan syurga lah. Of course lah, maklum. Ummul Mukminin, isteri Rasulullah, of course lah syurga. Cuma Nabi suruh pergi tengok. Pergi tengok apa yang dia buat. 3 hari sampai di rumah tu, maklum, baru dia boleh masuk rumah. Silakan kepada Bilal. Kita sambung balik. Ketika mana Nabi SAW bagi tahu kepada isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha supaya pergi tengok rumah tu, isteri dalam rumah tu. Aisyah pergi kali pertama minta izin nak masuk. Isteri tu kata apa dia? Saya kena minta izin suami saya dulu. Balik. Esok mai pula Aisyah bawa cucu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia minta izin kat suami dia hanya untuk Aisyah seorang. Cucu tak minta. Allah, budak-budak bagi masuk lah kalau kita. Tapi isteri salihah dah. Hari ketiga baru boleh masuk. Tengah-tengah Aisyah duduk menyembang balong, tiba-tiba isteri itu kata, wahai Ummul Mukminin, saya minta izin sekejap untuk mempersiapkan diri saya nak sambut suami saya ni baru nak balik daripada kerja ni. Dia nak balik daripada kerja, saya nak siap nak sambut dia. Aisyah kata silakan. Aisyah tengok. Dia pergi tukar baju apa semua, maklum. Dia mai dalam 3 keadaan menanti suami dia. Yang pertama, ayak di tangan. Yang kedua, rotan di tangan. Yang ketiga, dia tarik baju dia itu sehingga mendedahkan betih dia itu. Aisyah tanya kat dia, awak yang buat 3 benda ni? Dia kata kalau suami dia balik, suami dia lapak ayak, ayak tu ada di tangan. Kalau ada benda-benda yang dia buat yang suami dia nak marah, rotan ada di tangan. Kalau suami dia balik berhajat kepada dia, dia dah sedia untuk melayani sang suami. Tu dia maklum sikap isteri ahli syurga. Isteri tu yang akan menjadi isi syurga. Maklum, balik buat lagi. Balik bancuh ayak yang suami suka. Ustaz, masalah laki maklum dia minum cak korek. Janganlah. Maklum bancuh lah TO. Nak habaq apa dia? Isteri yang salihah bersedia untuk berkhidmat kepada suami pada bila-bila masa yang suami memerlukan. Tapi syarat suami pun kena soleh lah. Jangan kita harap satu pihak yang memberi, kita tak memberi. Tak maulah lagu tu. Baik. Sebuah hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, ana fulanatu binti fulan. Qala qad araftuki fama hajatuki? Qalat hajati ila ibn ammi fulan al-abid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad araftuhu. Qalat yakhtubuni fa akhbirni ma haqqu az-zawji 'ala zawjatihi. فإن كان شيئا أطيقه تزوجته وإن لم أطق لا أتزوج. قال من حق الزوج على الزوجة أن لو سالت من خراه دما دما وقيحا وصليدا فلحسته بلسانها ما أدت حقه. لو كان ينبغي لبشر
an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha idza dakhala 'alayha lima faddalahu Allahu 'alayha qalat walladhi ba'athaka bil haqqi la atazawwaju ma baqaitu fi dunya. Akhrajahu, hadis sahih isnad, dan hadis yang dikeluarkan oleh Abi Salamah dan Abi Hurairah radhiyallahu, yang diriwayatkan daripada Abi Salamah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan seorang perempuan telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia berkata, perempuan tu mai dekat Nabi, dia kata, "Wahai Rasulullah, saya adalah Fulan, anak perempuan Fulan." Dia mai habaq dekat Nabi, "Ya Rasulullah, saya ni Fulan, anak perempuan kepada si Fulan." Jawab Nabi. Nabi kata pada dia, "Sebenarnya aku dah kenal hang." Dia mai berkenal. Nabi kata, "Tak apalah, aku kenal dah hang siapa." Nabi kata lebih kurang itulah, "Aku kenal dah hang siapa." "Wahai Rasulullah," Nabi tanya dia, "apa hajatmu?" Katanya, "Hajatku ya Rasulullah ialah kepada anak bapa saudaraku, si Fulan seorang ahli ibadat. Dia aku ni berhajat kepada kepada pak saudaraku." Siapa dia? Sepupu dia. Nabi jawab, "Aku kenal dia. Dia pun aku kenal." Kata dia, perempuan ni kata, "Sepupu aku ni mai meminang aku." Dia ni perempuan, sepupu dia ni jantan, lelaki. Sepupu dia mai meminang dia. Sepupu boleh menikah. Sepupu boleh menikah. Dia mai meminang. Sepupu dia mai meminang dia. Lalu dia kata, "Maka khabarkanlah kepada aku, apakah hak suami ke atas isteri?" Apa dia yang aku kena tahu lah, hak ni aku kena tahu lah. Hak suami yang aku kena tunai ni aku kena tahu. Aku nak kena buat apa ya Rasulullah? Sebab aku nak decide sama ada aku nak menikah ataupun tak. Sebab dia main nak meminang aku. Aku nak buat keputusan sama ada aku nak menikah ataupun aku tak mau menikah dengan dia. Jadi aku nak dengar dulu apa yang kamu nak bagi tahu. Lalu Nabi SAW bersabda, dia kata, "Apakah hak? Maka jika ada sesuatu yang aku mampu melakukannya, nescaya aku ingin berkahwin dengannya. Dan jika aku tidak mampu, maka aku tidak akan berkahwin." Perempuan ni kata, "Cerita Ustaz ya Rasulullah. Cerita Ustaz. Kalau aku rasa makan cekak, aku menikah. Mau tak makan cekak, aku tak mau menikah." Sepatutnya hendak menikah ni maklum weh, kena buat lagu tu lah. Tu yang Jabatan Agama dia buat kursus kahwin tu. Dia pi bukan dia nak dengar apa yang ustaz-ustaz tu nak cerita. Dia duk kira nak bagi cukup jam nak balik. Lah kali cuba tengok. Bukan kita nak kata dapat lona, jodoh ni rahsia Allah. Tapi kadang-kadang kita yang membuatkan masalah kepada alam perkahwinan kita, dunia perkahwinan kita. Ni saya nak pesan dekat maklum, Pak Long dan kepada siapa yang menonton live atau recording ceramah kita pada malam ni. Kepada pasangan-pasangan yang baru nak menikah. Yang pertama nak menikah, elakkanlah pembaziran. Saya nak pesan. Elakkanlah pembaziran. Ya, kita faham. Nikah ni Ustaz. Ustaz, saya nak kahwin sekali dalam hidup saya Ustaz. Memang saya nak havoc betul-betul saya punya hari. Saya diraikan sebagai raja sehari Ustaz. Memang saya nak havoc all out Ustaz. Saya nak award diri saya nak menikah Ustaz. Betul. Kalau hang ada kemampuan, silakan. Tapi kalau sampai nak membazir, tak ada kemampuan, elakkan. Minta maaf lah saya nak kata Mak Lona, minta maaf. Saya tahu apa yang saya kata ni ada orang tak setuju dengan saya, tak apalah. Saya nak cakap juga,
walaupun ada orang yang tak setuju, saya nak bercakap juga. Berapa ramai di kalangan anak-anak kita ni yang nak menikah sampai terpaksa berhutang. Buat personal loan. Yang lagi malang berhutang along. Ahlong bukan along. Along tak apa lah, abang dia hak sulung, ni ahlong. Bukan berhutang abang dia hak sulung, berhutang ahlong. Maklum, saya ni duduk dalam dunia ceramah mengajar ni lama lah juga, maklum oi. Lama lah juga. Macam-macam yang saya jumpa. Macam-macam saya jumpa. Saja nak kongsi dengan tuan-tuan boleh ke? Tuan-tuan nak dengar ke? Nak dengar belum? Saya biasa jumpa Pak Long, pak balas menantu. Saya biasa jumpa. Bawa mai budak tu dekat saya. Masa tu saya mengajak di masjid Bakar Arang, Sungai Petani. Zaman tu saya mengajak di masjid Bakar Arang, Sungai Petani. Saya macam ni lah. Saya mengajak, saya jamak setiap habis-habis mengajak, nyong-nyong keluar gitu lah. Nyong-nyong keluar gitu. Saya turun pergi dekat kereta saya nak balik, mai satu ni bawa. Saya bila tengok dia dudukung budak tu, saya ingatkan dia nak suruh tahnik budak tu. Mai dia kata, ni saya nak tanya ustaz ni. Ni pak saya. Ni bini saya. Ni anak mereka dua. Dia tanya lagu tu. Ustaz nak kata apa? Ni pak saya. Yang tua ni, orang tua ni pak saya ustaz. Ni perempuan ni, bini saya. Ni anak ni, anak di antara mereka dua. Saya bisa jumpa belum? Hak ni yang pepatah Melayu kata apa dia? Harapkan pegar. Pegar menterkedarah padi. Bukan pagar, pegar. Kita duk kata harapkan pagar. Pagar menatang apa? Ada mulut. Pegar, burung pegar. Sopa orang duk katakan ibarat melepaskan batuk di tangga. Tangga apa betul batuk? Bukan batuk, betuk. Saya bisa jumpa, maklum. Saya bisa jumpa kes seorang suami mai cerita kat saya dengan bini dia duk tayak lepas dua orang. Duk tayak, laki dia tayak, bini dia tayak, budak duk depan. Saya nak tahnik budak tu. Budak ni anak siapa dia? Anak ahlong. Lepas menikah berhutang along. Tak boleh bayar. Along tu mai masuk dalam rumah lepas. Along tu rogol bini dia depan dia dalam rumah. Untuk apa dia? Untuk nak bayar hutang laki hang. Pak Long. Sebab tu saya pesan dekat anak-anak muda. Nak menikah silakan. Buat ala kadar, jangan sampai membazir. Jangan kerana kita nak meraihkan hari perkahwinan kita yang satu hari kita menderita bertahun-tahun menanggung hutang. Kita bukan tahu ke depan ni lagu mana. Kita bukan tahu esok ni lagu mana. Hutang jangan jadi lagi boleh hutang-hutang. Tak, kita hutang benda yang perlu. Apa dia? Rumah. Macam kita lah, kita tengok gaji kita. Kalau rumah yang kita boleh duduk ni, kata rumah kos rendah, low cost, kita belilah rumah kos rendah, padan dengan gaji kita. Ustaz, saya tak mampu lagi nak beli rumah, sewa rumah dulu. Dah tak mampu, sewa rumah. Kebiasaannya rakyat marahin lagu kita ni bila menikah, dia akan mula dengan rumah sewa. Saya pun mula dengan rumah sewa, maklum. Mula dengan rumah sewa sikit kan. Pak saya bagi tanah, hak dia bagi, hak saya balas, baru saya buat rumah. Hak dia bagi, hak dia balas. Saya nak beli rumah, dia tak bagi. Dia kata kalau tanya aku nak suruh hang buat rumah kat rumah aku. Dia pergi cucuk kayu tu. Dia kata ni tanah ni ambil lah buat rumah hang luas ni. Dia pun balik, saya duduk orang tu.
Saya kata lang-lang dah dia bagi, baik aku balas sikit lagi. Saya cabut kayu tu, pelajak pergi sana sikit. Lepas tu saya buat pagar, saya tambun, saya panggil dia mai baca doa, mula nak buat rumah. Sambil dia duk baca doa, masa tu dia mufti, dia duk baca doa, mata dia duk liang tengok tanah tu. Saya pun tak kata apa, habis-habis dia amin, baru dia tanya, aku bagi luah ni ke? Luah ni. Dia kata, aku rasa macam itu tak luah sangat. Masa tu tak tambun lagi. Cacak kayu ni buh pagar baru nampak. Siap rumah baru saya minta halal kat dia. Kata aku duk kata dah, aku bagi tak luah tu, dia kata. Pak Long, saya tutup setengah relung, Pak Long. Bendang tu serelung, setengah saya ambil. Alang-alang nak tutup tapak. Balas cukup-cukup. Mau kita tak balas, siapa nak balas? Dia kata aku bagi ni sikit ya kat hang. Bendang tu tinggal lah kat aku sikit ni, hang balas sampai setengah kan. Dia tak pergi beli rumah sangat. Kita mula daripada bawah. Ukur. Nidak ra'i berhutang alung. Sudahlah, buat takat yang wajib dalam Islam. Sebab tu bila tak ikut Islam, dia jadi terbeban. Ustaz, saya nak kahwin Ustaz, tapi saya tak mampu Ustaz. Tak mampu apa? Tak mampu nak buat kenduri besar-besar. Buat kenduri besar-besar. Main kat nikah kat masjid. Panggillah orang sikit-sikit yang kita kenal-kenal tu. Bungkus bihun dalam polisterin. Orang pun main, mana kenduri? Hanah balik makan. Apa masalah Pak Long? Boleh tak nak buat begitu? Boleh lah. Tapi telinga kena tadah lah. Kena maki lama lah dengan orang. Sampai hang anak 4 orang akan ingat cara hang kenduri. Tu dia tu, ingat ya kenduri bihun goreng mungkuih. Dia. Kena tahan dengan mulut lah. Jangan sampai kita ni terjebak dengan hutang yang membelenggu diri kita. Islam tak ajak lagu tu. Baik. Perempuan ni balik-balik. Perempuan ni dia tanya dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, cerita mai dekat aku ya Rasulullah. Hak yang aku kena tunai dekat suami kalau aku nak nikah. Kalau makan cekak, aku menikah. Mau tak makan cekak, aku tak mau menikah. Terjemah lagu tu lah lebih kurang. Lalu Nabi SAW bersabda. Nabi kata, antara hak suami ke atas isteri ialah, Nabi kata, sekiranya mengalir di 2 lubang hidungnya darah. Nabi bagi perumpamaan. Nabi kata, kalau suami hang lubang hidung dia 2 ni mengalir darah, nanah, dia kata, nanah, darah yang bercampur nanah. Makna kalau darah saja tu pun kita geli, nanah saja pun geli. Ni campur dua-dua, darah dan nanah, lagi geli ya. Kita ni orang utara, geli tu satu. Kalau atas pada geli, dia panggil geli geleman. Dia tak? Geli-geli. Geli-geli tu lain pula. Ni geli-geli. Bukan geli-geli. Ni geli sekali ya. Kalau hak 2, geli-geli tu lain, tu danuk. Ni geli. Pak Long faham mana? Allah, Pak Long pun pengalaman lebih daripada saya kan. Duk pergi cuci pelak belah tu. Pak Long, geli ni pun dia banyak makna. Geli-geli kena cop pasport. Ni yang dia cerita ni geli. Atas pada geli, dia panggil geli geleman. Ni geli geleman. Tengok pun nak termuntah Mak Long, geli geleman. Ni lagu ni ya. Nabi kata, kalaulah darah tu keluar kot lubang hidung laki hang, 2 lubang hidung ni keluar darah yang bercampur nanah, Nabi kata, maka perempuan itu menjilat dengan lidahnya. Ni perumpamaan Nabi lah. Maklum lagu tu ni perumpamaan. Nabi nak habar. Bukan Nabi nak suruh balik duk jilat laki maklum tu. Dia duk geli lah. Dia kata,
Darah dengan nanah tu pun satu pasal dah. Luruh nak kena jilat tak Pak Long hang misal tebal. Oh, bukan nak jilat kat atas misal tu. Ni perumpamaan Mak Long oi. Mak Long jangan jadi tiang telefon. Betul yang betul bengkok. Nabi nak habak, kalau laki hang berdarah hidung cabuk nanah, hang lap tu bukan ngambil tisu pilap dah, hang jilat dengan lidah hang. Tu dia jilat. Ia belum lagi menunaikan hak suaminya. Tu dia. Hang kena ingat, hang belum menunaikan hak sebagai seorang isteri kepada suami lagi. Maklum noh. Kita duk ingatkan melampau dah maklum. Kita duk ingatkan melampau dah. Bukan melampau, tak tertunai lagi pun. Nak habak kata besar maklum nah, besar suami ini maklum. Ketaatan isteri kepada suami yang soleh, selagi mana ketaatan itu tidak melanggari hukum Allah, wajib taat. Jadi Nabi kata pula, dan jikalau patut bagi seseorang manusia sujud bagi seseorang manusia, kalau boleh, tapi tak boleh lah. Nabi kata kalau boleh manusia sujud kepada manusia, Nabi kata, nescaya aku menyuruh perempuan sujud bagi suaminya apabila ia masuk kepada istrinya kerana kelebihan yang dikurniakan kepadanya mengatasinya. Maka berkatalah perempuan itu, bila Nabi kata dua benda tu, Nabi kata yang pertama darah, yang kedua Nabi kata kalau boleh orang sujud pada orang, nescaya aku akan suruh isteri ni sujud kepada suami. Lalu bila perempuan tu dengar sepupu dia mai nak apa minang dia tu, perempuan tu kata apa dia? Perempuan tu kata apa dia? Demi Tuhan yang membangkitkan engkau dengan sebenarnya, dia bersumpah, aku tidak akan bersuami selama aku masih hidup di dalam dunia ni. Aku takkan menikah, dia kata, tak mampu aku. Bila Nabi habaq lagu tu baru dia dengar. Subhanallah. Besarnya tanggungjawab seorang isteri nak kena laksanakan kepada suami. Ya Rasulullah, kalau macam ni lah, demi Allah, aku takkan berkahwin selama-lamanya. Tak kahwin perempuan tu maklum. Tu dia. Maka ia pergi kepada, sesungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni berhenti. Saya nak berhenti, nak baca cerita ni habis, betul saya nak berhenti. Nabi cerita satu hari, Nabi kata bahawa tatkala ia datang, Nabi cerita kat sahabat, tak sah on the way nak main ni, Nabi kata, aku ni pergi mengunjung satu jenazah, Nabi pergi, ada kematian, Nabi pergi mengunjung. Maka ia melihat beberapa orang perempuan mengiringi jenazah. Bila Nabi pergi tu, Nabi tengok bila jenazah tu nak dibawa pergi ke kubur, ada perempuan-perempuan ni, wanita-wanita ni yang ikut pergi. Lalu baginda bersabda kepada mereka, Nabi kata dekat perempuan tu, Nabi kata apa dia? Adakah kamu mengusung bersama-sama dengan orang yang mengusung? Nabi kata ni nak pergi ni, Nabi kata awak, hampa usung sekali ke jenazah tu? Kok lah lepas ni usung-usung pergi sana, pas kat hampa usung pula. Jenazah tu jenazah perempuan lah. Jenazah yang mati tu perempuan lah kot. Tu yang Nabi tanya. Nabi kata ni hampa nak pergi ke kubur juga ni. Pasal apa? Pasal hampa pun usung jenazah tu sama ke? Lalu jawab mereka, tiada. Tak, mereka kata tak ya Rasulullah, tak. Kami tak usung pun. Mereka ni yang usung, kami tak usung pun. Maka ia bersabda, Nabi tanya lagi kat mereka, adakah kamu bersembahyang bersama dengan orang-orang yang menyembahyangkannya? Nabi kata, pi ni, hampa nak sembahyang jenazah dia dengan mereka lah. Jawab mereka, tiada. Mereka kata, tak. Pi pun tak sembahyang apa lah. Pi. Maka Nabi kata, irji'na mazuratin ghaira ma'juratin.
Nabi kata kat mereka, Nabi kata pada dia, baliklah kamu. Nabi kata tak payahlah duk pi balik. Nabi kata, pi balik. Tiada ada ziarah dan tiada ada pahala bagi kamu. Nabi kata tak payah. Tak wajib hamba ziarah dan tak ada pahala hamba buat benda ni. Sebab apa? Wanita-wanita itu disuruh berkurung di dalam rumah mereka kerana berkhidmat kepada suami masing-masing. Balik berkhidmat dekat laki itu pahala lagi besar daripada hampa duk mai di sini ni. Lainlah kalau hampa yang nak kena uruskan jenazah. Lainlah kalau hampa ni semayangkan jenazah. Lainlah. Ni saya nak pesan sikit maklum dah. Saya nak pesan sikit kepada maklum-maklum ni. Kadang-kadang maklum-maklum ni bagus dah. Banyak benda saya duk tengok berlaku dekat rumah si mati. Minta maaf lah saya nak sebut ni. Dah kita lalang sebut ni. Sebut bila benda tak betul ni. Saya sebut nak suruh betul lah. Bukan nak marah. Nak abang. Kadang-kadang masalah orang jantan ni pun satu hal. Ada kematian. Yang mati itu orang lelaki. Satu orang mati lelaki ni. Hak duk keliling kot tepi jenazah tu orang lelaki kau perempuan lalu. Tak belum. Kita nak masuk ziarah nak kena langkah tu. Paha lepa. Betul tak? Kok sini tak jadi. Betul maklum-maklum tu bukan dah buat apa-apa macam Yasin. Fasubhanalladzi dia boleh kat dia pasubha. Dekat tak dengar duk baca tepi mayat tu. Kita pun saya kok mayat tu makin tampak baca tak betul. Hak meninggal tu pula tok guru tajwid. Satu orang lelaki mati yang duduk keliling ni maklum-maklum ni pula. Hak baca Yasin yang duk menyembang. Puak lelaki duduk mana? Duduk luar ni dia, duduk minta rokok. Asal nak boleh kat siapa? Bini dia. Tu, tak ada orang pergi tanam lagi tu. Ha. Kawan ni meninggal, baru menikah. Nikah, 2 minggu meninggal. Bini muda ni. Bini dia mati, dia menikah lain. Aku duk pesan dah kat dia, jangan duk pulung kok mati lagi. Mati sungguh. Oh. Duk menyembang kat luar tu. Ha, maklum ni pasubahan. Maklum. Pi ziarah tak apa minta izin suami. Abang, nak pi tengok ni ustaz kami meninggal. Laki dia kata, hak mana hak duk mengajak dekat tu? Ada, yang tu ada lagi. Ni hak mengajak tajwid. Hak mengajak tajwid ni meninggal, hak duk dekat tu ada lagi. Hak tu lambat lagi abang. Oi, tengok pun dia tu pun nampak lagu panjang umur lagi hak tu. Ha, ni hak mengajak tajwid ni. Mengajak tajwid ni meninggal. Laki dia kata tak apalah, pi hampir tu sekali jangan duk lama angat balik. Pi ziarah balik maklum. Tak payah duk lengkong jenazah tu. Sampai kami nak masuk pun payah. Saya bisa tegur tau, saya pipi nak masuk, perempuan penuh. Saya pun, kita nak ziarah, hak meninggal itu kawan. Saya kelak-kelak saya abang dekat Tok Imam masjid tu, saya kata Tok Imam, nak masuk pun payah, lepas lengkong, sampai nak tauk kaki pun tak ada tempat ni. Ha, tu yang kami munduk kat luar Ustaz. Saya kata Tok Imam, pergilah abang dia Ustaz, kata bagilah ruang tu kosong nak ziarah ke apa. Ha, dia kata saya tak berani Ustaz, puak ni lawan tetap lawan ni. Tok Imam tu pun tak berani. Dia kata, Tok Imam tu kata, Ustaz masuk, pergi abang. Saya pun pergi. Saya kata, ni makcik-makcik maklum-maklum ni. Apa kami ni nak masuk ziarah jenazah. Jadi nak masuk ni penuh. Boleh tak bagi ruang kat kami? Saya cakap tu salah tak maklum? Salah tak? Saya masuk, minta maaf ni. Kami nak masuk ziarah mayat ni, jenazah ni. Penuh ni kami tak boleh masuk. Boleh tak bagi ruang kat kami? Salah tak saya cakap tu maklum? Salah tak maklum? Tahu dia kata apa? Ada maklum tu khalifah lah kot. Ketua dia pun. Duk halau-halau kita bukan rumah dia. Baca Fatihah depan pintu tu kami.
baca Fatihah depan pintu tu. Lepas duk pasubah. Hak tu ketua pasubah tu. Duk alau-alau kita bukan rumah dia. Tapi saya pun ingat maklum tu lepas dia kata saya 2 hari arwah kat dia pun. Kan? Ni saya nak pesan kat maklum haduk main mengaji ni maklum nah. Jangan dia buat perangai gitu. Kalau benda tu melibatkan adik-beradik kita apa, suami kita bagi, pi ziarah balik lah. Sampai duk lengkong mayat, sampai orang nak masuk pun tak boleh. Hak tu tak payah lah kot maklum nah. Tak payah lah kot lagu tu. Nabi suruh depa ni balik. Nabi suruh depa ni balik. Nescaya yang demikian itu menyamai khidmat dan ibadat kaum lelaki. Seperti yang diceritakan oleh beberapa hadis tu kita sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Wallahu a'lam. Tanda bintang tu panjang umur, kita jumpa lagi pada 30 hari bulan hadapan insya-Allah. Jadi saya rasa untuk malam ni tuan-tuan sekadar ini dululah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap, terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Macam biasa Pak Long, dekat pintu-pintu keluar sana ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin dan pelajar-pelajar tahfiz yang Pak Long duk menyumbang setiap bulan tu. Kalau Pak Long nak menyumbang, macam biasalah, tabung ada dekat pintu-pintu keluar sana. Yang kedua, dekat luar sana ada top koko yang macam selalu saya bawa tu, minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali, dan sabuk dia dibacakan dengan ayat-ayat syifa. Pak Long boleh belilah dengan harga RM22 di luar sana. Yang ketiga, di luar sana ada sahabat saya daripada Sungai Petani, dia ada bawa satu krim dekat Pak Long. Krim ni Pak Long bukan krim nak putih tak. Saya tak jual krim putih. Saya tak jual krim putih tak. Krim ni dia menggantikan minyak urut. Kalau maklum selama ni duk urut, guna minyak urut, maklum boleh beli krim ni. Cerita dia saya dulu ni, ada sekali saya diuji pinggang saya ni. Duduk lama tak boleh, berdiri lama tak boleh. Tu saya kenal macam mana tidur, terlena sambil berdiri. Saya lena ni maklum sambil berdiri. Biasa tu lengah. Lepas tu saya pun tak tahu macam mana mereka bagi dekat saya ni lah krim ni untuk saya urut. Saya pun balik urut, minta orang yang urut saya tu urut, alhamdulillah. Dengan izin Allah lega. Jadi kalau maklum nak mengurut apa semua ni, lutut ke, pinggang ke apa ke, try tengok minyak krim urut ni. Try tengok Pak Long. Ada kawan saya di Kok Diam tu dia beli urut Pak Long. Lepas krim tu habis dia menikah seorang lagi. Tapi saya tak tahu dia urut apa, saya tak tahulah urut kepala lutut ke urut apa, saya tak tahulah. Tapi lepas krim tu habis dia menikah seorang lagi lah Pak Long. Pak Long try tengok. Nah dia urut apa jangan tanya, saya tak tahu. Sebab dia pun tak tahu, saya pun tanya, tak menikah bila tu yang tua tu pun. Boleh dapatkan di luar sana insya-Allah. Wallahu alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.